Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bila berselisih buat tak cakna, sungguh pun sudah bertentang mata. Benarlah sungguh pujangga Cina, jika tak kenal maka tak cinta. Saya Muhammad Nidal Ukay bin Ismail Nizam, merupakan murid tahun 6 dari SK Seri Gemilang. Kod sekolah saya adalah PBA 2037. Hari ini saya akan membicarakan sebuah karya yang penuh dengan makna dan pengajaran, iaitu buku Sadar yang ditulis oleh penulis terkenal Ghazali Ngah Azia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2001 dan telah mendapat sambutan yang baik daripada pembaca. Buku Sadar ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang lelaki yang bernama Sadar, yang pada awalnya menjalani kehidupan yang biasa sahaja di sebuah kampung kecil. Sadar adalah seorang pemuda yang bercita-cita tinggi, tetapi seringkali menghadapi cabaran dan rintangan dalam mencapai impian-impian hidupnya. Pada suatu hari, Sadar mengalami satu peristiwa yang merubah hidup dia. Dia terlibat dalam kemalangan yang mengakibatkan kehilangan orang yang tersayang. Kejadian ini memberi tamparan yang hebat kepada Sadar dan menyedarkan dia tentang betapa rapuhnya kehidupan. Sadar mula menyedari bahawa dia telah mengambil remeh banyak perkara dalam hidupnya. Dengan kesadaran baru ini, Sadar memutuskan untuk memulakan perjalanan untuk mencari makna hidup yang sebenar. Dia meninggalkan kampungnya dan berpindah ke bandar untuk mencari peluang yang lebih baik. Di bandar, Sadar berdepan dengan pelbagai cabaran dan godaan yang boleh merosakkan dirinya. Namun, dia tidak berhenti mencari erti kehidupan yang sebenar. Dalam perjalanannya, Sadar bertemu dengan beberapa watak penting yang membantu membentuk pandangannya terhadap kehidupan. Antaranya ialah seorang guru yang bijaksana dan seorang teman lama yang telah berubah menjadi seorang yang berjaya dalam hidup. Sadar belajar tentang nilai-nilai murni seperti ketabahan, kesyukuran dan keinsafan. Ghazali Ngah Azia menggunakan gaya penulisan yang mudah difahami tetapi penuh dengan makna. Beliau berjaya menyampaikan mesej-mesej penting melalui penceritaan yang menarik dan mengasyikkan. Setiap bab dalam buku ini membawa kepada pembaca lebih dekat kepada kesedaran diri dan memberikan inspirasi untuk terus berusaha mencapai kebahagiaan. Buku Sadar mengandungi banyak pengajaran yang boleh saya ambil sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Antaranya adalah kepentingan kesedaran diri, ketabahan dalam menghadapi cabaran dan keinsafan untuk memperbaiki diri. Penulis juga menekankan betapa pentingnya sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan dalam usaha mencapai tujuan dan matlamat diri. Secara keseluruhannya, Sadar adalah sebuah karya yang penuh dengan makna dan pengajaran. Buku ini bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga memberikan inspirasi dan panduan kepada pembaca untuk mencapai kesedaran diri dan kebahagiaan. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada semua yang mencari bacaan yang bermakna dan memberi inspirasi. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.